Hai sis. Ya. Nama X apa? Ha? Nama X. Tu apa Saja. Well, Ada nombor dia tak? mak, sekejap. Tak sure lah. Oh, okay, ada. Call dia. Ha? Kau ada? Buat apa? Kau je. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak dia angkat ke tak? Semoga tak angkat. Hello? Kembali? Siapa ni? Kan tak kenal? Tak kenal. Siapa ni? Tia. Oh, dia. Boleh call lah. Saja. Dia takut. Okey, sebab tadi you dah set kita punya challenge kan, call X you, jadi kita nak belanja you satu gift. Ah, wow. Nak skincare ke makeup? Jom kita beli sekarang. Sekarang? Student ke kerja? Kerja. Umur berapa? 24. 24 ke? Nampak muda daripada umur. Thank you. X yang tadi tu kan, kenapa putus? Sebab dia ada orang lain. Oh, tak kata cantik macam ni pun. Kena tinggal. Sorry. Ini 3 ciri-ciri lelaki yang you suka. Soft spoken, bertanggungjawab, rajin. Rajin kerja? Rajin kerja lah. Akan ada cik perempuan lain pula. Kan? Alamak. Memandangkan tadi nama X awak Iqbal kan? Iqbal start from? Kita cari satu barang yang start dari huruf E. Apa-apalah. So, E for... Ya, Okay lah dia. Sudah decide ke? thank you. Jom pergi bayar. Thank you Sis Billy. Semoga rezeki. Korang jangan lupa follow Sis Billy tau. Bye.